Saya Nadia Ramadan. Assalamualaikum. Kami mengucapkan terima kasih atas peluang untuk berkongsi hasil kajian berkumpulan kami yang bertajuk Aplikasi Instrumen Saringan dan Diagnostik dalam Pendidikan Pemulihan Matematik. Pembentangan ini dijalankan sebagai memenuhi keperluan tugasan yang memfokuskan kepada penggunaan instrumen penilaian dalam membantu murid pemulihan menguasai kemahiran asas matematik. Secara khusus, objektif pembentangan ini adalah seperti mengenal pasti dan menghuraikan konsep asas instrumen saringan dan diagnostik yang digunakan dalam pendidikan pemulihan di Malaysia, termasuk dari segi tujuan, kekuatan, kesesuaian serta perbezaan antara kedua-duanya. Yang kedua adalah menjelaskan satu contoh instrumen saringan dan satu contoh instrumen diagnostik yang digunakan dalam mengesan serta menganalisis masalah pembelajaran matematik, khususnya dalam kemahiran penolakan dalam lingkungan nombor 20. Yang ketiga adalah menunjukkan bagaimana kedua-dua instrumen ini dapat digunakan secara bersepadu bagi memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap keupayaan murid serta sokongan perancangan intervensi yang lebih berfokus dan berkesan. Dan akhir sekali, menekankan kepentingan pemilihan bahan bantu mengajar yang sesuai berdasarkan hasil penilaian bagi meningkatkan motivasi dan minat untuk murid terhadap pembelajaran. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membincangkan tentang dua instrumen penting dalam pendidikan pemulihan khas. Yang pertama, instrumen saringan dan yang kedua adalah instrumen diagnostik. Okey. Kedua-dua instrumen ini digunakan untuk mengenal pasti murid yang mengalami masalah atau kesukaran dalam pembelajaran, khususnya dalam aspek 3M lah, kemahiran asas 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Tujuan utama penggunaan instrumen-instrumen ni adalah untuk membantu guru merancang intervensi yang sesuai bagi meningkatkan prestasi akademik murid. Okey, yang pertama kita pergi kepada instrumen saringan. Okey, tujuan utama instrumen ini adalah untuk mengenal pasti murid yang berpotensi mengalami masalah pembelajaran, tetapi ia dilakukan secara lebih umum. Okey, instrumen ni dia lebih cepat dan mudah dilaksanakan serta digunakan dalam sesi kelas untuk menilai murid secara menyeluruh. Okey, so instrumen saringan ni dia lebih sesuai dilakukan pada awal tahun persekolahan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai keperluan murid. Okey, sebagai contoh, kita sering menggunakan instrumen saringan literasi dan numerasi, iaitu LINUS, yang bertujuan untuk mengenal pasti murid yang memerlukan intervensi awal dalam pembelajaran asas. Seterusnya, kita akan bercakap tentang ujian instrumen diagnostik. Okey, berbeza dengan saringan, tujuan instrumen diagnostik adalah untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai kelemahan murid dalam bidang pembelajaran tertentu. Okey, instrumen ini dia lebih mendalam lah dan membantu guru untuk mengenal pasti jenis dan tahap kesulitan yang dialami oleh murid tersebut, sama ada dia lemah dalam bab membaca ke, mengira ataupun menulis. Okey. So instrumen diagnostik ni digunakan selepas saringan dan terutamanya bagi murid yang telah dikenal pasti berisiko. Okay? So ia boleh dilaksanakan melalui ujian individu, temu bual secara lisan atau kajian kes untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dihadapi oleh murid tersebut.
Okey, jika kita bandingkan kedua-dua instrumen ini, kita dapat lihat beberapa perbezaan utama. Di mana saringan digunakan untuk mengenal pasti murid yang berisiko lemah dalam pembelajaran, dan ia biasanya dilakukan pada awal tahun persekolahan lah. Okey, berbanding dengan ujian diagnostik. Okey, ujian diagnostik digunakan ataupun dilakukan selepas saringan dan memberi fokus kepada penilaian yang lebih mendalam mengenai masalah pembelajaran murid. Okey, saringan lebih umum. Okey, dan manakala diagnostik dia lebih individual. So untuk saringan memang kita boleh buat secara berkumpulan. Okey, dan untuk diagnostik ni dia memberi gambaran yang lebih terperinci tentang tahap pembelajaran murid tersebut lah. Okey, so dengan cara ini saringan dia bertindak sebagai tapisan. Okey, dan diagnostik dia membantu kita merancang strategi intervensi yang lebih tepat. Mari kita lihat contoh instrumen ujian saringan. Contoh instrumen ujian saringan yang popular di sekolah kat Malaysia ni ialah LINOTS, singkatan daripada Literasi and Numerasi Screening, atau dalam bahasa Melayu kita panggil saringan literasi dan numerasi. Jadi LINOTS ni ialah satu program pemulihan yang direka khas sejak tahun 2010. Tujuan dia untuk mengenal pasti murid yang ketinggalan dalam penguasaan 3M, iaitu membaca, menulis dan mengira. Instrumen LINOTS ni direka untuk menilai tahap literasi dan numerasi murid di sekolah rendah, khususnya bagi murid tahun 1 hingga tahun 3. Tujuan utama dia untuk memastikan semua murid mencapai tahap asas literasi dan numerasi ni sebelum mereka masuk ke tahun 4. Hal ni kerana banyak kes yang murid tercicir atau masih belum menguasai 3M, iaitu membaca, mengira dan menulis bila masuk ke tahap 2 di sekolah rendah, iaitu bermula tahun 4. Jadi untuk mengatasi isu ni, program LINOTS ni diwujudkan. Bagi item soalan dalam ujian saringan LINOTS ni ada 2 elemen, iaitu literasi dan numerasi. Untuk literasi, item soalan merangkumi kemahiran membaca, menulis dan memahami teks. Soalan-soalan ni semua direka untuk menilai keupayaan murid dalam mengenal huruf, membaca perkataan dan ayat serta menulis dengan betul. Itu perkara yang difokuskan dalam literasi lah. Untuk numerasi pula, item soalan merangkumi kemahiran asas matematik seperti mengenal nombor, operasi asas seperti tambah, tolak, darab, bahagi dan juga menyelesaikan masalah matematik mudah. Bagi skala penilaian dibuat berdasarkan keupayaan murid untuk menjawab soalan dengan betul. Penilaian ni juga mempunyai skala sendiri yang berbentuk kualitatif, di mana murid dikategorikan kepada beberapa tahap seperti menguasai atau belum menguasai. Jadi murid yang belum menguasai kemahiran asas dikira tidak lepas ujian dan akan diberikan intervensi pemulihan. Jadi itu saja berkenaan ujian saringan. Mari kita tengok instrumen ujian diagnostik pula. Seterusnya, kita ke instrumen ujian diagnostik. Baiklah, untuk bahagian ini, saya akan fokus kepada contoh dan aplikasi instrumen diagnostik dalam pendidikan pemulihan, khususnya dalam kemahiran penolakan dalam lingkungan nombor 20. Tujuan utama instrumen ini adalah untuk mengenal pasti secara terperinci jenis dan tahap kelemahan murid supaya guru dapat merancang intervensi yang bersesuaian. Yang pertama adalah reka bentuk instrumen diagnostik, yang mana instrumen diagnostik ini direka berdasarkan kandungan kurikulum di SKP Matematik serta keperluan murid pemulihan. Ia biasanya berbentuk ujian bertulis dan terdiri daripada soalan terbuka dan tertutup yang menilai kefahaman murid terhadap konsep asas penolakan. Sebagai contoh, antara item soalan yang dimaksudkan ialah soalan berbentuk situasi harian, iaitu Ali ada 18 biji guli, dia diberi 7 biji kepada adiknya, berapa biji guli yang tinggal? Kemudian soalan prosedur pengiraan seperti ayat matematik, dan ketiga adalah soalan arahan berfikir seperti tunjukkan bagaimana kamu mengira. Soalan-soalan ini bukan sahaja menguji jawapan akhir, tetapi juga strategi yang digunakan oleh murid seperti melukis gambar, menggunakan jari, garis nombor atau teknik tolak ke belakang. Baiklah,
Yang kedua adalah tujuan dan kaedah penilaian. Melalui soalan-soalan ini, guru dapat mengenal pasti sama ada murid tersebut faham konsep penolakan sebagai proses mengurang. Sama ada mereka hanya hafal jawapan tanpa kefahaman atau sama ada mereka gagal mengaitkan masalah dalam konteks dengan operasi matematik. Penilaian dijalankan menggunakan rubrik pemakahan berdasarkan 3 komponen utama. Yang pertama adalah kefahaman konsep, seperti adakah murid faham situasi tolak. Yang kedua adalah strategi penyelesaian, iaitu adakah murid menggunakan kaedah yang betul. Dan yang ketiga adalah ketepatan jawapan, iaitu adakah jawapan akhir itu betul. Maklumat ini membantu guru mengenal pasti kelemahan yang sebenar sama ada pada tahap konsep, prosedur atau persembahan. Yang ketiga adalah contoh aplikasi dalam bilik darjah. Yang mana sebagai contoh aplikasi sebenar, katakan seorang murid menjawab soalan 18 tolak 7. Jawapan murid tersebut adalah 11. Iaitu betul, tetapi kaedahnya adalah saya teka. Dalam kes ini, walaupun jawapan itu betul, murid tidak mempunyai strategi pengiraan yang jelas. Maka guru perlu memfokuskan intervensi kepada penggunaan alat bantu seperti manipulatif konkret, iaitu contohnya manik atau blok nombor. Aktiviti bermain seperti tolak dan tangkap, menggunakan nombor dan objek sebenar. Visual seperti garis interaktif juga main peranan. Bagi murid lain pula, mungkin mereka salah kira kerana masalah konsep seperti mentafsir beri sebagai tambah. Maka intervensi perlu fokus pada pemahaman bahasa dan konteks soalan. Yang terakhir adalah kepentingan aplikasi instrumen diagnostik. Jelas di sini bahawa instrumen diagnostik membantu guru untuk mengambil tindakan berasaskan data, bukan sekadar meneka masalah murid tersebut. Ia boleh membolehkan guru merancang aktiviti pemulihan berfokus, menilai kemajuan murid secara berperingkat dan menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan gaya dan tahap murid. Dengan ini, proses pengajaran menjadi lebih bermakna, masa dan tenaga guru juga digunakan secara efisien dan murid lebih seronok serta bersemangat untuk belajar. Okey, sebagai kesimpulan, instrumen saringan dan diagnostik memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem pendidikan pemulihan khas. Okey, kedua-duanya saling melengkapi di mana saringan digunakan untuk menapis murid yang berisiko, manakala diagnostik membantu guru untuk merancang pengajaran yang lebih bersasar. Okey, so kedua-dua instrumen ini memastikan murid mendapat pengajaran yang sesuai dan dengan keperluan mereka dan membantu meningkatkan pencapaian mereka dalam pembelajaran. Okey, so oleh itu adalah sangat penting bagi kita sebagai pendidik untuk memahami dan menggunakan kedua-dua instrumen ini secara efektif. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi.